dia orang yang tak sepatutnya ada dalam ni, tapi dia masuk sini. Ada tak? Orang yang tak sepatutnya? Mana mungkin orang suka-suka boleh masuk dalam ni? Security ketat tau. Bukan suka-suka orang boleh masuk sini. Online kan... Melainkan siapa, Aziz? Melainkan siapa, Aziz? Bos, saya dah download footage CCTV yang kat dapur yang macam bos suruh buat tu. Sekarang kita dah tahu siapa yang buat. Aku dah agak dah. Ini selalu buat kerja tak clean. Jasmine, saya nak awak jelaskan tentang kejadian semalam. Saya betul-betul memang tak ada buat salah, Chef. Saya pun tak tahu macam mana lipas tu boleh ada. Saya selalu make sure tempat penyediaan makanan kita bersih. And tempat simpan barang basah pun bersih. So, saya betul-betul tak tahu, Chef. Kecuaian you ni boleh buat bisnes ni lingkup. Kalau pelanggan semalam viral dan benda ni, confirm restoran ni kena ban. Orang macam you ni memang tak setaraf dengan social circle dekat sini. You boleh pergi merempat kat tempat lain. Berapa kali dah saya pesan dekat awak. Itulah, saya nak recommend awak kerja dekat kedai pakcik saya tu, awak tak nak. Oi Taufik, kau tu dulu kerja sini pun atas belas ihsan si Jasmine ni tolong recommend tau. Amboi, dulu masa bertunang, bercakap macam dalam perpustakaan. Sekarang dah naik pangkat, bercinta pula dengan si Minah Korek celup ni. Kau nak tunjuk hebat lah konon Kau diamlah. Hey! Kau tak ada kena-mengena dalam hal ni. Mestilah kau ada kena-mengena. Ni kan restoran kita. Kau ni pahal lah? Atau kau pun memang bersebahat dengan dia untuk jatuhkan imej Syahromas? Nanti. Saya ada sesuatu nak bagi tahu sebenarnya. Saya ada bukti. Siapa yang sabotaj makanan pelanggan VIP kita semalam? Jom. Jangan buat tuduhan tanpa bukti. Bukti? Rusmona, kalau saya tak ada bukti, saya takkan berani datang sini bercakap depan semua orang. Jadi sekarang tak payah banyak cakap. Apa kata saya share rakaman CCTV semalam dalam grup? Jadi semua orang boleh jemput tengok. Taufik! Apa yang kau buat ni?